Alright guys, kat sini ada motor-motor klasik. Kalau tadi kita tengok kat belakang tu dia dah custom, dah buat cantik. Tapi ini dia maintain, dia kekalkan dia punya keaslian dia. Kalau tengoklah dengan karat-karat macam ini. So this one is original lah. Kalau tengok, ini memang betul-betul klasik. Kita kalau tengok plate number dia, bukan plate number lokal. Aku tak tahu lah sama ada motor ni si running ke tak. Tapi aku rasa maybe still running kot. Sebab dia helmet ataupun semua ni tak pastilah. Okay, dia punya engine aku tak pasti boleh running ke tak. Sama ada dia adalah motor display saja ke ataupun dia memang motor yang running lah. Okay, korang tengok ni. Ni model apa aku tak pastilah. Tapi memang motor-motor lama . So korang tengok macam-macam jenis ada, macam-macam model ada. Okay, kalau kita tengok kat sini dia dah cantik sikit dah. Dia kat sana tu tadi dia dah rabak-rabak design dia. Okay, keadaan dia sini dia dah pergi kepada cantik sikit. Nampak. Okay, engine pun berkilat sikit. Fork dia pun berkilat sikit. Body dia pun berkilat sikit. Okay, so ni pun dia dah custom habis lah. Kalau tengok seat dia comel je macam tu . Okay, dia punya sistem brake. So untuk Harley ni aku tahu kan, dia punya spare part memang agak susah. So kalau korang pemain-pemain Harley, model memang kasar, model memang kasar . Okay, dekat sini kita ada Lambretta. So tengok Lambretta. Macam-macam jenis Lambretta ada. Okay, this one dah cantik lah. Dia dah buat dah make up. Cover seat pun dia dah tukar. Okay, cat pun dah tukar. Alright, dekat sana tu dia lebih kepada original lagi lah body dia. Kalau tengok body karat-karat. Tapi aku tak tahu karat tu sama ada dia still kukuh ke tak. Okay, so this one Lambretta. Okay, untuk sistem brake dia pun aku rasa dia dah tukar, dah upgrade dia, nampak. Suspension dia, brake dia pun dia dah upgrade lah. Okay, dah tak sama macam original punya. So dah lebih bagus lah. Okay, this one pun Lambretta juga. So macam-macam model.